Okay, sekarang pagi raya bersama dengan 6 Jun 2025. Dan lagi kami akan solat raya dekat Masjid Muslim Supreme Council dekat Sorongko. So selepas sembahyang raya kami akan sembelih lembu-lembu yang diamanahkan oleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Okay, sekarang kami telah selesai solat sunat Hari Raya Aidiladha. So ini suasana kat sini. So insyaAllah kita akan pergi ke tempat sembelihan. Mana tempat sembelihan dia jauh daripada sini lah. So kita akan sembelih lembu-lembu kat sini. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang ini tim Ihsan Korban berada di East Uganda. Dan hari ini merupakan hari raya pertama bagi komuniti Muslim di Uganda ini. Dan insyaAllah sebentar saja lagi kita akan melaksanakan ataupun menyempurnakan penyembelihan haiwan korban daripada peserta Ihsan Korban. Jadi sebelum kita memulakan penyembelihan, kita akan inspection dahulu haiwan korban ini supaya ianya cukup sifat, tidak ada cacat dan juga mengikut spesifikasi yang telah kita tetapkan. Jadi alhamdulillah kita dapat lihat sendiri bagaimana terpancarnya kegembiraan penduduk-penduduk sini dan betapa supportifnya mereka untuk sama-sama membantu menyempurnakan sembelihan korban pada hari ini. Jadi saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua peserta Ihsan Korban. Alhamdulillah sebentar saja lagi kita akan mulakan penyembelihan dan kita akan laksanakan amanah anda dengan sempurna dan baik, insyaAllah. Amin. Doakan kami. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sekarang ini saya berada di tempat pengumpulan daging. Jadi haiwan-haiwan sembelihan korban telah kita sembelih, kita akan kumpulkan di satu tempat. Kita akan potong, bungkus dan kita akan agihkan kepada penduduk tempatan komuniti Muslim di sini.